Rumah leasehold tinggal 60 tahun sahaja. Memang dah tak laku ke nak jual? Ramai orang takut bila nak beli rumah leasehold ni sebab ingat bila tamat je tempoh pajakan tu, kerajaan akan ambil terus tanah tu. Tapi realiti sebenarnya tak semestinya macam tu. Sebab banyak kes, tempoh pajakan ni boleh diperbarui ataupun renewal lah kita panggil. Dan kerajaan sebenarnya lebih cenderung untuk membenarkan renewal tersebut. Tak adanya nak halau rakyat sendiri kan? Biasanya kita dengar tempoh pajakan ni 99 tahun. Tapi ada juga yang sampai 999 tahun. Dan satu lagi fakta yang ramai orang tak sedar, freehold pun sebenarnya bukan 100% kebal tau. Kalau kerajaan perlukan tanah itu untuk kepentingan awam, tanah tersebut tu masih boleh diambil di bawah Akta Pengambilan Tanah 1960. Tapi dengan pampasan yang adil kepada pemilik lah. Okey, berbalik pada topik leasehold tadi. Ya, saya faham. Ramai risau tentang kos renew pajakan tu. Ya, betul. Kos dia memang bukan murah. Sebab kiraan akan dibuat berdasarkan nilai pasaran semasa bila tamatnya tempoh tu. Bukannya nilai yang korang beli awal-awal lah itu. Tapi sebenarnya ada satu lagi perkara yang lagi penting. Bila baki pajakan dah sekitar 60 tahun, biasanya bank akan mula ketatkan syarat nak lulus loan. Maksudnya apa? Kalau waktu tu korang memang nak jual rumah, buyer mungkin akan susah nak lulus loan. Sebab tu kalau nak beli rumah leasehold untuk investment, kena ada strategi daripada awal lagi. Tapi kalau nak beli untuk homestay, biasanya tempoh pajakan tu masih cukup panjang lah untuk diduduki beberapa generasi. Dan untuk Johor sebagai contoh, kerajaan dah mula membenarkan conversion daripada leasehold kepada freehold. Tetapi ada premium yang perlu dibayar lah. So, kalau diberi pilihan sekarang, korang pilih freehold ke ataupun leasehold? Komen F ataupun L dekat bawah.